Dia bagi gaji pekerja dia ribu-ribu. Jasa lah tu. Tapi jasa apa? Jasa Firaun. Bukan saya bandingkan dengan sekarang, jangan salah faham. Kita esok media ni, kita tahu media, terutama ada sesuatu tertentu, Anwar menyamakan orang ini dengan Firaun. Tak ada. Saya tak maksud astagfirullahalazim. Tidak maksud membandingkan. Saya nak tunjuk tindakan harus diambil. Jadi begitulah potongan yang kalau kita dapat manfaatkan pembacaan daripada apa yang ataupun tontonan daripada apa yang diucapkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri pada 1 Oktober yang lalu. Dalam ucapan tersebut, kita dapat pastikan bahawa beliau menyebutkan perbandingan antara jasa-jasa manusia. Kerana asasnya adalah, kalaulah seseorang itu punya ijazah dan kemudian beliau tidak boleh ataupun orang itu tidak boleh untuk disiasat, dihukum di atas kesalahan mereka, maka hampir tiada orang yang boleh untuk disiasat dan dihukum melakukan kesalahan dan kesilapan maupun jenayah. Beliau menyebutkan nama cleaner, beliau menyebutkan nama penghulu, beliau menunjukkan nama manusia paling korup. Dan itu, paling korup itu adalah merujuk juga kepada Firaun. Dan saya amat tidak faham dan tidak jelas kenapa Adun Jengka ini menyatakan, memberikan indikasi seakan-akan yang Amat Berhormat Perdana Menteri memuji Firaun. Paling korup itu adalah Firaun dan itu bukan satu pujian. Pertama. Dan seterusnya, perbandingan itu adalah untuk menyatakan dan memberikan penegasan bahawa siapapun, walaupun ada jasa, tidak dinafikan ada jasa, namun tatkala salah, maka perlu boleh ataupun mampu untuk disiasat dan dihukum di atas kesalahan tersebut. Kesalahan tersebut tidak menafikan jasa. Dan jasa itu tidak menafikan munculnya ataupun ruangnya ada untuk diberikan siasatan tatkala muncul indikasi kelakuan jenayah di dalam sesuatu perkara. Namun saya lebih penting daripada itu kerana apa yang ingin dibawa, sentimen yang ingin dibawa bahawa berkaitan dengan agama, tentang kisah-kisah Al-Quran. Sebab itu saya katakan, beliau ini tidak begitu cermat dan tidak memahami bahasa Quran yang beliau katakan itu tadi. Benarkah tidak ada indikasi, tidak ada isyarat bahawa jasa Firaun itu diungkit? Saya ingin jemput Adun Jengka dan rakan-rakan yang menonton ini kepada Suratul Syu'ara. Suratul Syu'ara adalah salah satu surah yang menceritakan tentang Nabi Allah Musa dan Firaun, perdebatan antara mereka berdua. Nabi Allah Musa alaihi salam diulang ceritanya di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Begitu adalah kisah yang paling banyak diulang adalah Musa alaihi salam. Antara salah satu dalam ringkasan cerita itu yang sangat menarik adalah dalam Surah Syu'ara. Tuan-tuan boleh baca peristiwa lengkap itu daripada ayat ke-10 sampai kepada ayat 51. Namun kepada Adun Jengka dan juga rakan-rakan dan teman-teman sekalian, mari kita melihat kepada 3 potongan ayat. Ayat 19 hingga kepada ayat 18 hingga kepada ayat 20. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini saya minta kepada Adun Jengka supaya dengar dan baca dan faham dengan teliti. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-18. Qala alam nurabbika fina ribu satu hari. Dia bagi gaji pekerja dia ribu-ribu. Jasa lah tu.